Hai. Hai. Awak... Oh ya. Saya owner kedai sebelah. Saya datang hari ini sebab nak berkenalan. Oh, hai. Ada apa yang boleh saya bantu? Awak manager ke? Sebenarnya saya nak minta tolong. Lagi 2 hari saya nak buat majlis pembukaan kedai. Waktu tu mungkin ramai customer datang. Boleh tak saya nak pinjam parking depan kedai awak? Nah, ini buat tangan untuk awak sebagai tanda terima kasih. Tak payahlah bagi buat tangan. Saya sudi tolong awak. Tak ada masalah. Dalam 1-2 hari ini, awak boleh parking je. Oh ya, saya bukan manager ya. Apa? Bukan manager? Habis tu, kenapa awak buat keputusan? Bukan ke? Awak nak bagi saya? Kenapa? Sebab saya bukan manager. Awak tak nak bagi. Kenapa saya kena bagi buat tangan dekat staf biasa macam awak? Buat tangan ni bukan untuk awak. Awak tak layak. Buang masa saya je. Hai sir. Kenapa awak datang kedai tak bagi tahu saya? Awak ni siapa? Saya owner kedai sebelah. Awak manager ke? Ya. Kenapa? Oh, awak rupanya manager kedai. Nah, ini buat tangan untuk awak. Lagi 2 hari, saya nak buat majlis pembukaan kedai. Saya nak pinjam parking depan kedai awak, boleh? Ha? Kenapa awak tanya saya? Bukankah bos saya ada kat sini? Awak tanyalah bos saya. Ha? Dia bos awak? Saya dah salah faham. Saya tak tahu pula awak bos. Kita kan jadi jiran nanti. Nah, awak ambillah buat tangan ni. Pasal parking tadi... Tak payah. Buat tangan ni, saya tak layak terima. Tempat parking saya, awak tak boleh pinjam. Awak boleh keluar.